Benda yang paling betul kita kena ruqyah, kita kena pegang kepala orang Melayu ni, kerana rasuah lah yang menjadikan semua benda. Dan rasuah ni bukan tentang politik. Kita sedang bercakap rasuah di kalangan penjawat awam yang ada kuasa, penjawat awam yang ada kuasa, bukan semua. Dan rasuah di kalangan pihak berkuasa yang diberi mandat kuasa tapi menjual kuasa dia. Perkara ni tak berlaku hanya kerana dengan tiba-tiba. Dia berlaku dalam bentuk yang sangat sistematis. Hari ni sama ada kita suka SPRM bos dia ke tidak pun, kita kata SPRM kena proceed. Semua kes ni kena jalan. Kerana dia sama seperti mana perang musuh berbisik. Saya cerita dekat tuan-tuan, perang musuh berbisik ni kenapa Kedah kalah? Kerana dalam perang musuh berbisik ni berkelailah para bangsawan kerana kutip cukai tu tidak adil. Jadi ada bangsawan dia dapat kutip cukai di Perai, dia dapat kutip cukai, dia kutip cukai, dia kutip cukai, tiba-tiba usul cukai ni dihentikan, dijadikan sebagai milik sultan. Maka orang biasa kutip cukai ni marah, dia tak kaya. Dia panggil Raja Ligo datang, dia buka pintu pagar, dia dedahkan hari ni orang akan cuai sebab ada kenuri kahwin. Hari ni Kota Kuala Kedah akan bersifat ramah mesra dan akan menerima kamu kerana di tengah-tengah majlis kahwin akan tamu datang je, orang Islam dan orang Melayu ini akan buka dan raikan kamu pada hari majlis kahwin. Jadi Raja Ligo hantar askar dia masuk pada hari yang telah dibocor dan seluruh rahsia disusun secara sistematis oleh orang Melayu. Jadi saya jelaskan benda yang terang, baiki. Jadi kalau kita nak ruyah, ni ruyah diri kita. Jangan kata negara kita dilanda apa. Kalau negara kita dilanda tu apa dia makna dia? Berarti ada kebocoran, ada ketirisan, semak, berlaku rasuah. Jadi dia dipanggil sebagai sistematis, iaitu keteraturan yang keterancangan di kalangan orang yang pegang kuasa ni. Dia cuai, dia jual semua benda, ditukar kepada wang. Kemudian kita ni rakyat disuruh menggunakan perkataan negara kita dijajah, pasar borong dijajah. Kita diminta menggunakan istilah tersebut. Lepas tu diisbatkan kepada kita, kita ni kena ambil faham, orang ni datang langgar masuk negara kita, dia nak jajah negara kita. Tak mungkin tuan-tuan. Kalau orang ni datang tanpa senjata pun negara kita dijajah, kita nak tanya pula pada negara kita, kalau betul musuh datang. Kalau hari ini orang ni datang tanpa senjata pun kita rasa tanah kita dijajah, kita nak kata kalau perang, musuh sebenar datang dan bawa angkatan perang, akan ada berapa juta orang dekat pasar borong. Dia datang pula lah, dah banyak dijajah. Nash, apa yang kau kena jajah, Nash? Rumah kau siapa ambil? Rumah kau orang masuk ke? Habis tak ada dah rumah kau. Dapat kau orang Indonesia ke orang Bangladesh? Kita ni tak dijajah pendatang. Kedai-kedai yang diberikan pendatang, lesen dia datang daripada kita orang tempatan. Kita sewakan. Okey? Kedai-kedai pendatang yang banyak yang ada dekat situ, PBT kita, kebanyakan orang Melayu, dia tak bertindak kerana sebahagian daripada mereka telah mendapat kepentingan daripada maksud yang diberikan, rasuah. Ini benda semua orang tahu. Yang jaga dekat airport, kita punya immigration bukan orang pendatang, dia orang tempatan. Tapi daripada pintu airport, 1,000 orang masuk setiap tahun kerana immigration korupsi. Daripada sungai-sungai pantai kita ni, dulu kita ingat dia orang pergi jaga. Tidak, sekarang dia aturkan benda. Kita ingat penguatkuasa kita ni pergi jaga pelayaran kita. Bila sekarang dah pecah banyak rahsia, barulah kita tahu orang kita lepas. Jadi kau tak boleh kata kita dijajah. Kita mengulangi perangai yang lama. Kerana manfaat kebendaan, kita jual kedaulatan negara. Tapi kau tak tahulah kalau rumah kau ni, kau bagi tahu kau jangan duduk seorang-seorang. Kalau tiba-tiba lah rumah kau dengan bini kau kena duduk di bilik air, Bangladesh duduk kat bilik utama kau, Pakistani duduk dekat ruang tamu rumah kau, sampai dah teruk dan kau kena. Kau dah tak tahulah bang bini saya dekat mana dah. Teruk hidup saya bang. Saya dah dijajah teruk lah. Kau bagi tahu, jangan tanggung seorang. Inform, kami akan bantu. Tapi kalau kau pergi ke pasar, kau nampak warga asing banyak, kau kena tanya PBT tempat kau, yang dipertua tempat kau, apa dia buat? Dia ada bidang kuasa. Bukan kita dijajah. Dia bagi tahu kat Palestin pula dah. Lain kali tanya biar cakap bagi terang. Kalau ayat Palestin dijajah ni, kau baru bangun tidur. Kan kejadiannya dah berlaku tahun 48. Tahun ni Palestin dijajah tahun yang ke-78. Takkanlah baru sekarang kau tahu Palestin dijajah.